Wih, besar ni, besar Syat. Besar Syat. Wish. Ada saiz, ada saiz. So gentil-gentil macam ni korang dah boleh gunakan untuk mancing lah. Nampak? Dah boleh mancing puyuh. Dia punya texture dia kenyal. Okay. So nanti saya akan update lah kalau ada ikan. Saya akan update dengan korang semua. Tadi 4 orang balik tu kumpau. Kita insyaAllah tak kumpau. Betul tak Syat? Betul. Okay. Ni cameraman. Dia pula pakai umpan ni. Okay. Kita tengok cara dia pakai. Mudah je. Cucuk. Setting-setting sikit. Lepas tu dah boleh mancing. Okay. Isyad buat balingan pertama. Menggunakan umpan splash. Boom. Alright. Sekejap lagi mesti dimakan tu. A few moments later. Okay. Wah, strike. Alhamdulillah. Strike pertama daripada adik Isyad. Wih, besar ni, besar Syad. Besar Syad. Wish. Ada saiz, ada saiz. Mantap. Mantap geng. Umpan splash. Tak sampai 10 minit adik Isyad Tak sampai. Tengok. Pakai sauk. Kejap. Saya nak setting sauk kejap. Okey geng. Kita punya galah panjang dah sampai. Kita nak dapatkan ikan keli ni. Bismillah. Wush. Okey. Ish. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Hui. Alhamdulillah. Hasil pertama. Okey, kita setting dulu. Kita keluarkan mata kail. Sekejap lagi kita tunjuk ikan. Alright. Bawa galah panjang tu. Macam nak rembat buah rambutan dia. Terus telan. Terus. Tak ada tunggu-tunggu Baik, terus. Hilang terus mata kail. umpan flash mericik tu. Tak sampai 10 minit dah dapat lah. Terbaik. Beli. Jadi. Terbaik. So kita tanpa perlengahkan masa lagi, kita cari lagi. Okey. Mantap.